Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Rohaniza binti Wahab, Guru Bahasa Melayu dari Sekolah Agama Al-Islahiyah Rendah Perlis. Saya akan membentangkan inovasi yang bertajuk Inovasi Digital IBAM untuk meningkatkan minat membaca murid tahun 6 melalui aktiviti penghasilan buku cerita sendiri yang didaftarkan di bawah kod projek BD52 untuk pertandingan inovasi IEIC 2025. Pengenalan. Dalam dunia digital kini, murid lebih tertarik kepada kandungan berbentuk video, permainan dan hiburan. Bahan bacaan bercetak pula semakin tidak diminati. Kajian juga menunjukkan penurunan minat membaca walaupun kadar celik huruf meningkat. Keadaan ini menuntut perubahan dalam PDP bahasa Melayu yang lebih kreatif, interaktif dan selari dengan dunia murid. Justeru, IBAM dibangunkan untuk menyemai semula minat membaca melalui pendekatan digital yang menyeronokkan. Penyataan masalah. 4 isu utama dikenal pasti iaitu: pertama, bahan bacaan tidak menarik; kedua, kaedah PDP masih bersifat tradisional; ketiga, teknologi belum dimanfaatkan secara optimum dalam bahasa Melayu; keempat, budaya membaca semakin terpinggir. Semua ini menyumbang kepada penurunan penglibatan murid. IBAM dibentuk untuk menjawab cabaran ini secara langsung melalui penggunaan teknologi dalam dan pendekatan kreatif. Objektif inovasi IBAM. Objektif IBAM adalah untuk: pertama, meningkatkan minat membaca melalui penghasilan buku digital; kedua, memperkenalkan AI seperti ChatGPT dalam penulisan; ketiga, menggalakkan kemahiran insaniah seperti kerjasama dan empati; keempat, mengintegrasi Canva dan Book Creator dalam PDP; kelima, menyokong nilai pendidikan madani yang inklusif dan inovatif. Ciri inovasi dan teori. IBAM menggabungkan pembelajaran konstruktivisme dan teori multimedia Meyer. Murid membina cerita berdasarkan pengalaman dan imajinasi sendiri. ChatGPT digunakan untuk menjana idea dan membina struktur naratif. Canva digunakan untuk mereka bentuk visual, manakala Book Creator sebagai platform penerbitan. Teori Meyer seperti coherence dan contiguity diaplikasikan untuk memastikan bahan tidak membebankan kognitif murid dan mudah difahami. Cara operasi inovasi IBAM. Inovasi ini dilaksanakan dalam 6 fasa utama iaitu: fasa pertama, pengenalan dan latihan AI serta aplikasi digital; fasa kedua, penjanaan idea dan susunan jalan cerita; fasa ketiga, penulisan cerita dan reka bentuk visual; fasa keempat, penerbitan buku digital di Book Creator; fasa kelima, pembentangan dan maklum balas rakan sebaya; dan fasa keenam, pentaksiran oleh guru dan refleksi kendiri. Walaupun dijalankan secara individu, murid berinteraksi aktif dengan guru, rakan, AI dan juga bahan digital. Gambar rajah inovasi IBAM. Ini adalah antara gambar pelaksanaan sebenar inovasi IBAM. Murid menjalankan aktiviti di dalam kelas dengan bimbingan guru serta bantuan rakan-rakan. Proses ini berlaku dalam suasana pembelajaran yang aktif, menyeronokkan dan fleksibel. Murid bukan sekadar menyiapkan tugasan, tetapi benar-benar terlibat dan bangga dengan hasil karya mereka sendiri. Impak dan kos on inovasi IBAM. IBAM memberi impak besar terhadap motivasi membaca, keyakinan diri dan penguasaan teknologi murid. Mereka lebih yakin, menulis, lebih kreatif dan lebih suka membaca hasil sendiri. Kos pelaksanaan juga hampir sifar. Semua aplikasi adalah percuma dan mudah digunakan. Hal ini menjadikan IBAM sebagai satu inovasi yang praktikal dan boleh dikembangkan ke sekolah lain. Cadangan penambahbaikan.
Antara cadangan penambahbaikan termasuklah yang pertama, menyediakan latihan guru secara berstruktur. Yang kedua, menambah elemen audio atau animasi dalam buku cerita. Yang ketiga, meluaskan inovasi ini ke subjek lain seperti sains dan pendidikan Islam. Yang seterusnya, menyesuaikan IBAM untuk murid tahap 1 atau pendidikan khas. Semua ini dapat memperkukuh impak dan kebolehsanaan IBAM. Sebagai kesimpulannya, IBAM bukan sekadar inovasi tetapi satu model pembelajaran digital yang berkesan, menyeronokkan dan berimpak tinggi. Ia membina murid yang celik teknologi, berfikir kreatif dan mempunyai keyakinan untuk berkongsi idea melalui penulisan. Saya yakin IBAM menyokong sepenuhnya hasrat pendidikan madani dalam membentuk murid berkarakter dan berdaya saing. Dengan IBAM, murid bukan sekadar membaca, mereka mencipta dunia mereka sendiri. Sekian, terima kasih.